Orang yang pergi kerja haji bila pulang perangai tak ubah, mengapa jadi begitu? Lepas tu kita ada ajar dulu satu tempat CD kita ada tajuk Haji Namoto. Ada tajuk nampak? Banyak bahasa haji. Haji Malboro, Haji Namoto, Haji balik hari. Faham tak? Haji balik hari ni gua ni. Tu main dang. Nampak? Turun pagi pukul 8 kedai kopi, petang balik. Sehari je buat haji. Nampak? Nampak? Lema makan ni. Nampak? Muka kotak macam apa pandang. Tu haji balik hari. Haji Namoto ni kalau bagi yang makan-makan dia mari. Pasal Haji Namoto kan dia dapur bagi yang makan. Nah, untuk sedapkan makanan. Haji, mana esok ada syekh ni mari tentang akidah Muslim. Dah hari dia ada kerja. Haji, malam lusa ada kiai ni mari cerita tentang ahli sunnah wal jamaah. Dah nampak dia. Haji gitu. Haji dah tapi jenis makan lagi. Haji, minggu depan kita buat berbuka puasa beramai-ramai di masjid. Nah, jadi tolong marilah pasal kita ada orang derma kurba, 3 ekor kurba. Oh, mari lalu haji. Assalamualaikum. Tu Haji Namoto. Tak? Maka bila kita pergi haji, balik haji sama, belum pergi haji, balik haji menipu, belum pergi menipu juga. Belum pergi haji pun maknanya suka maksiat, balik pergi haji pun suka maksiat. Nampak? Ni yang panggil haji Malboro. Orang Terengganu panggil haji Mabrur, bukan Mabrur. Nampak? Sebab haji ni bila kita diterima haji kita pulang dalam keadaan maghfurun, diampunkan segala dosa. Dulu tak pergi masjid, sekarang sudah pergi masjid, hajinya makbul. Dulu tak suka kuliah, sekarang sudah suka, tanda haji diterima. Dulu anak-anak dia tak pakai tudung, leni dibalik semua anak dia disuruh pakai tudung, tanda makbul dan mabrur. Tu tanda. Ni masa belum pergi haji, anak tak tutup aurat, balik tak tutup juga aurat. Tu haji walpak dia panggil. Tak faham, dia ingat haji tu benda ke? Haji tu makna kita pergi beritahu kepada Allah, aku balik ni aku akan taat segala perintahmu. Maka wa'mur ahlaka bisalah. Hak pertama mu balik ni, perintah anakmu supaya mengerjakan sembahyang. Faham?